Hello. Okay, hari ni saya nak share some info tentang tanaman saya. Dulu saya giat buat sistem fertigasi tanaman cili semua macam-macam kan. So saya mula buat benda tu masa time 2020 kot, masa time COVID baru bermula. Macam mid of 2020 lah. Lepas tu saya tengok ramai yang buat kebun lah, tanaman dekat backyard lah, macam-macam. Jadi saya pun visit ladang kawan saya pun berkecimpung lah nak try lah ya kan. Lepas tu dalam video saya yang lama tu, you boleh tengok ada saya ada buat macam dekat 14 ke 15 tower farming tanaman cili dekat hampir 300 pokok macam tu dekat balcony saya kan. Saya pernah buat. Jadi peti ni kan, peti ni yang saya simpan semua barang saya yang saya buat tanaman, barang-barang tanaman, alat fertigasi semua. So sekarang tahun ni 2025, dah bulan Mei. Jadi saya revisit balik lah, sebab bekas ni pun dah lama. Saya nak tengok dalam tu apa barang nak buang, nak kemaskan barang semua kan. Jadi saya pun buka ni, saya tengok tak tahu barang semua boleh guna lagi ke tidak. Macam saya terjumpa balang ni. Dalam ni ada yang kain macam warna kuning tu kan. Yang tu dipanggil flannel flannel. Maknanya siapa yang ada botol mineral, dia buat macam jenis fertigasi lah yang you letak air yang untuk tanaman kan. That means you ada kokopit atas, you ada tanaman you atas. Lepas tu akar tu dia macam rendam dekat air. So nutrition yang pergi ke akar tu dengan menggunakan kain flannel yang ni lah. So yang ni tak dia pemisah antara tanah ataupun potting material dengan air mineral lah yang digunakan untuk tanaman kan. So ni salah satu. Jadi dalam tu saya jumpa bendi yang dulu saya guna untuk tanaman vertical farming saya pun masih ada lagi. Bendi ni dia, biji dia takkan mati lah orang kata, boleh guna bila-bila pun. So saya pun tengok ada kangkung lah, ada macam-macam dalam. Mungkin later saya nak explore sikit. Lepas tu yang ni semua kan, paket-paket yang saya research, saya beli. Yang ni semua macam kulat yang berkualiti, micro, dia macam jenis kulat yang kita bancur dekat air, kita letak dalam tanah supaya kulat tu dia bagi kekuatan kepada akar semua. Jadi saya beli ni, saya pakai 2-3 kali, lepas tu saya dah tak guna. Sebab saya ada pelbagai jenis apa orang kata, jenis racun lah, dari segi apa yang pokok-pokok tanaman yang perlukan semua saya ada beli dulu, saya simpan. So ni lah, macam yang ni kita boleh tengok, yang ni memang power lah. Yang ni penyelamat pokok, soft cut, lely. Dulu saya beli botol kecil, lepas tu saya beli botol besar. Memang power lah. Botol ni masih baru lagi, sebab masa dulu saya tanam dekat hampir 2 tahun tu dekat balcony, saya pakai botol kecil macam ni. Okay, yang ni Lely 2000. Yang botol ni kecil macam ni. Lepas tu saya ingat saya akan continue lah kalau COVID tu berterusan. Jadi saya pun belilah botol besar. Tapi rupa-rupanya bila COVID tu dah hampir over, kerja saya pun dah mula dekat office semua. Jadi saya pun tanggung benda tu. Saya pun totally slowly scrap off tower system lah. So saya ada ProSoft. Ini untuk menangani hama, kutu, cucumber mosaic, semua macam-macam. Tengok dia ada pelbagai kan. Benda ni semua dia boleh protect pokok tanaman kita. Yang ni pun sama juga. Yang ni bagi kekuatan kepada tanaman kita lah. Tanaman cili, bendi semua boleh pakai. Tapi pakai tu jaga-jaga jangan kena kulit, macam-macam. Ada dia punya protokol lah kan. Yang ni semua tube fertigasi saya. Kalau kita pakai yang tube besar ni kan, lepas tu kat sini kan kita tebuk lubang, kita cocok kabel ni dalam, lepas tu dia supply air. Supply air pun saya invest dengan benda ni. Yang ni RM45 ke RM30 masa saya beli dekat Shopee, Lazada. Pasang aja bateri 2, sampai hari ni dia saya rasa berfungsi lah. Tengok,
Dia punya nombor tu masih jalan lagi kan. Ini saya dah letak dekat hampir 2 tahun lebih. So dia automatic water supply kepada tanaman yang 1-2 yang masih saya maintain lah. Tapi tanaman tu bukan tanaman hardcore macam dulu saya buat. So tengok yang ni pun saya beli dekat online. Saya tak nak beli macam berkilo-kilo, jadi saya beli macam saya tak macam apa peladang besar kan, beli guni bag besar. Jadi saya beli yang kecil-kecil lah, macam 2 kilo, 3 kilo simpan. Yang ni dulu saya beli untuk tanaman tomato saya, tahu sistem dengan tanaman terung. Tapi lepas tu dah tak guna. Jadi saya rasa benda ni pun dah keras, tapi masih boleh guna lah. Tapi kita tak boleh guna untuk benda ni saja. Kita ada combination pelbagai. Maksud saya kan, kita kena ada kalsium. Ni kenapa saya letak 1 liter 125 gram. Maknanya 1 liter bancuan air kan, kita kena letak 125 gram. Memang penting kena ikut sukatan dia. Kalau ikut salah nanti tanaman sudah terus hangus. Macam mana saya sukat saya pakai benda ni. Yang ni pun saya beli. Jadi kerja ladang ni kan memang very careful kena buat. Kalau you tak ada alat-alat macam ni semua, jangan buat lah. Sebab you ambil risiko saja. Pasal tanaman saya dekat tahu sistem dia last sampai 2 tahun. Pasal saya ikut betul-betul cara sukatan, baja semua kan. So dia punya mangkuk pun kena ada lah. Dia ada mangkuk ni tadi, aku tak tahu mana saya letak. So ada Yara Crystal MSG. Yang ni untuk 1 liter kita kena letak 25 gram. So semua ni kena letak sekali dalam air tau. Dia ada baja A dengan baja B. Tahu saya baja A, baja B. Tengok yang ni, Yara Crystalon 12-12 36 TE. Yang ni pun penting. 1 liter 100 gram. Semua ni kena bancur lah. Kena bancur, lepas tu mix. Biasa saya buat baja A satu botol besar, baja B 1 botol besar, saya simpan. So bila perlu dalam sehari saya kena bagi baja kepada akar pokok kan. Jadi saya ambil lah macam sukatan satu cup. Lepas tu saya bancur dengan air biasa macam 2 liter. Lepas tu saya bagi fertigasi. Fertigasi sistem dia canggih sikit masa dulu saya buat. Inilah benda sukatan kita kena letak dekat atas ni. Kena sukat betul-betul ikut sukatan yang saya tulis macam ni kan. Yang ni penting ni, mahal pun. So barang ni semua masih saya ada. Tengok kalsium ni dah keras, dah beberapa tahun tak pakai. Tiba-tiba saya tengok sekarang dia ada, tapi masih boleh pakai lah kot. So apa lagi ya, benda ni wajib kena ada. Sebab takkan you nak tuang pakai cawan kan. Yang ni kena spray dekat pokok. Masa kita pakai Prosoft kan, racun serangga, kita kena pakai benda ni sebab dia kena bawah daun, atas daun, dahan, semua kita kena pastikan semburan tu kena ada kan. Jadi benda ni memang perlulah. Kena ada backup. Yang ni satu, lepas tu saya beli lagi satu untuk backup. Katakan tiba-tiba hari tu memang musim berbuah, tiba-tiba benda ni tak jalan lah, nanti masalah. So kabel pun kena standby. Kabel yang macam ni kan, ni kabel dah potong-potong. Masa hari tu saya nak dismantle fertigasi sistem saya, saya pun just nak buang lah, sayang lah. Mana tahu mungkin saya nak try sebagai hobi nanti perlukan balik. Tapi kita perlukan sometimes wire yang panjang. Kadang-kadang 1 meter. Sebab mungkin pipe kita jauh dengan pokok kita 1 meter. Jadi saya standby wire macam ni, saya beli, saya simpan. Ada lagi barang lah. Ni barang ni pun saya invest. Barang ni khas untuk yang sebelah kiri tu untuk baja A, sebelah kanan baja B. Ni untuk automation lah. Katakan kita ada balang A dengan balang B kan, baja A, baja B, kita dah bancur siap. So yang apa orang kata, sebelah sini dia akan tarik, sebelah sini dia akan pergi ke baldi. Sebelah sini daripada balang baja A, yang ni pergi balang baja B. Yang ni tarik keluar ke baldi besar, common lah, common baldi yang dua-dua ni akan turunkan baja tu kan. Jadi kita turunkan baldi tu, lepas tu baldi tu memang ada water pump, dia akan push the nutrient tu pokok-pokok semualah. Dia ada pengairan,
dia ada pushing off baja. So ada dua perkara saya buat. Satu untuk air untuk pokok, itu memang ada dia punya schedule. Lepas tu untuk baja pun dia ada schedule. Sehari mungkin 2 kali, tengok tanaman jenis apa, pokok berapa saya buat, semua tu memang penting. So device ni pun saya beli, tak mahal pun, dekat saya rasa dekat 80 ke 60 boleh dapat. Tapi dah lama tak guna, so it's just standby saja. Katakan future saya ada macam ladang ke apa ke, konolot ke apa kan, mungkin saya nak tanam halia ke, nak tanam benda-benda lain, saya boleh guna balik benda ni. Saya just set and forget. Lepas tu saya ada NPK 15-15-15. Yang ni pun baja penggalak untuk tanaman, tapi dah hampir habis guna. Hampir ada sikit, mungkin guna sampai habis kot. Simpan aja, jangan buang. Sebab baja ni semua dulu masa saya beli tu memang mahal loh. Memang trending, kadang-kadang tak dapat pun. Macam kebanyakan kalsium ni memang susah dapat masa time. Sebab saya pakai yang jenis quality Yara Terra, Yara Liva, Yara Terra brand tu kan, memang susah nak dapat. Jadi saya tak senang buang lah macam Yara Liva. Semua ni saya ni Calcinet. Yang ni Calcinet, yang ni apa? Yang ni Yara Terra Crystalon. Oh, memang benda ni buat kenangan lah. Jangan buang. Bukan senang nak dapatkan balik. Lepas tu yang ni, inilah alat-alat yang micro saya. Okey. Wah, kangkung masih ada lagi. Tak tahu brand ni okey ke tidak, saja beli hari tu. TDS. Wah, TDS 3. Lepas tu yang ni TDS juga. Ni nak ukur isi. Sebab bila kita bancuh baja, okey, katakan tadi saya kata mesin tu dia akan sedut daripada balang A dengan balang B pergi ke baldi common tu kan, yang di collect semua dua-dua baja tu, dicampur dengan air dengan sukatan betul. Sebelum saya on pump tu, saya setiap hari saya check benda ni. Saya letak meter ni, saya check. Kalau meter tu dia ada bagi certain reading kan, sebab macam untuk pokok cili dia kena ada bacaan dia tertentu. Macam terung, macam halia, macam benda-benda lain sudah ada bacaan dia tertentu kan. Jadi saya kena pastikan bacaan tu, satu baldi tu memang bacaan tu memang khas untuk cili. Kalau dia bacaan dia lebih tinggi atau rendah, dia mungkin terlebih alkaline, terlebih acidity. Pokok mati dalam 2-3 hari, ataupun dia akan terus kering. So yang ni siapa-siapa yang buat sistem fertigasi ke apa, benda ni memang macam pocket knife diorang lah, memang paling penting. Kalau tak ada benda ni, kena simpan 1 atau 2. Saya simpan 2 biji. Memang penting lah. Ada setengah orang guna mesin kan, mesin tu dia terus ada rod dalam tangki tu. Dia at any time kita lalu dekat tempat tu memang dibagi bacaan isi tu bacaan berapa. Jadi orang terus pantau je lah, dia confident. Ada setengah automation juga, kalau isi tu dia macam salah kan, dia akan bagi alert kepada handphone kita. Jadi kita boleh terus betulkan isi tu sebelum pump dihidupkan. Okay, simpan. Kita simpan, tak perlu sekarang. Okay. Ini pula barangan yang memang kena ada dekat tangan. Katakan kita buat piping system, benda-benda ni semua memang kena pasti ada. Macam ni cabang untuk keluarkan satu pipe sebelah kiri, sebelah kanan. Untuk kegunaan benda-benda macam ni kan memang kena ada. Pump aquarium pun boleh guna. Dulu saya pump baja saya pakai pump jenis macam ni je. Okay. Tengok, macam-macam saya dah guna. Yang ni semua dia orang guna kat ladang, tapi saya guna dekat rumah, dekat balcony saya. Tengok, pelbagai benda lah. So, barang-barang ni semua memang kena standby selalu. Tiba-tiba pipe terputus, nak kena sambung, barang ni semua kalau tak ada, payah, susah. Satu hari baja kena buat manual. Kalau baja buat manual paling susah kalau ada beratus pokok. Jadi benda ni semua selalu beli standby, simpan.
Okay, benda ni pun rasa ramai orang tahulah. Yang ni alat vertigasi kan. Kita pacak dekat kokopit ataupun kat tanah, so that baja tu akan turun dekat arah yang mana kita pacak benda ni. So ni pun kena ada standby banyak. Kadang-kadang dia tersumbat, kita tak nak bazir masa nak clear sumbat tu, jadi kita terus pakai baru. Ni murah pun, satu bag dekat 100 pun tak sampai RM10. Masa dulu lah, sekarang saya tak tahu berapa. So inilah saya hari ni buat skipping. Saya keluarkan banyak sampah sikit macam ni, tak buang. So tengok so far okey, tapi saya rasa kena restock barang-barang baru lah. Sebenarnya ramai tak tahu yang tanaman secara vertigasi ni memang fun tau. Memang interesting. Bukan saya buat beratus-ratus pokok dekat balcony untuk buat duit, tapi sebagai hobi. Macam tak tahu apa nak buat masa time pandemic, sangkut kat rumah, work from home. Jadi buatlah aktiviti macam ni untuk macam hobi lah. Tiba-tiba tengok hasil dia pun gila-gila kan. Lepas tu saya fikir lah, mana tahu mungkin the future dah ada pengetahuan macam ni, kita boleh buat apa, cara besar-besaran ke, ambil kebun besar-besar ke. Itu mungkin my next step plan lah. Macam kalau ada free time saya buat. Tapi itulah, kalau siapa nak tahu apa saya buat masa time pandemic, boleh tengok video-video lama saya. Memang secara terperinci daripada A to Z, macam mana saya start tower system, macam mana saya semai benih-benih cili, benih cili jenis apa yang saya pakai. Sebab itu semua main penting. Tak boleh main bantai je beli benih cili dekat shopping complex, lepas tu harapkan miracle kan. So kena belajar betul-betul. Macam saya guna cili Sakata 461, jenis cili yang memang panjang, memang berkilat. Saya pakai benda tu. Lepas tu macam terung pun saya beli, dia punya benih pun mahal sikit. Apa lagi ya, petola pun saya ada tanam. Halia memang banyak saya tanam lah. Kalau salah satu tanaman yang saya rasa saya akan buat selepas adventure ni, mungkin saya akan berkecimpung dalam tanaman halia lah. Tapi tengok macam mana. Itu paling senang, set and forget benda tu. Itu memang salah satu to do list dalam list saya nak buat. Tak perlu banyak baja, tak perlu penjagaan banyak, semburan racun semua jarang, tak banyak sangat perlu, tapi hasil dia memang lumayan lah. Ramai yang underestimate halia ni. So itu saya punya apa orang kata, aktiviti yang saya akan buat lah selepas ni. Kalau betul-betul ada tanah, ada apa-apa, saya akan buat lah benda tu. Alright, itu saja.